macam tak tahu apa dia nampak malam tu. Naik rumah. Tak setia je. Adalah, mana aku percaya benda-benda mengarut macam ni. Semua pedih lah. Saya tak percaya tu. Jadi kau nampak apa? Aku kan nak bilang kau. Itu bayang-bayang je lah. Lagipun, buat apa kita nak takut-takutkan diri? Ni semua mengarut lah. Kau rasa dia tak percaya apa? Kalau aku percaya, kau suruh benda tu menjelma depan muka aku, baru aku percaya. Kau jangan mulut. Lupa Adik. Malam ni malam Jumaat. Apa-apa biasa. Sama je. Okey, relax, jangan tension. Aku ada satu lagi cerita tau. Okey, korang tahu kan tiap-tiap malam Jumaat dulu kat radio ada satu cerita hantu punya program. Tapi pasal satu insiden ni, terus diorang stop lah program dia. Serius? Apa jadi? Ni yang bagus juga lah ceritakan pasal dia sendiri dengar tu program. Okay, satu malam ni. Ya, itu dia Misha Omar dan Izzat dengan lagu mereka Pulangkan dari soundtrack filem Pontianak Harum Sendal Malam. Baiklah, kita ambil panggilan seterusnya. Hello. Hello. Hello, siapa di sana? Saya Aminah. Aminah dari mana, Aminah? Dari Choa Chu Kang. Aminah ada cerita untuk kita malam ni? Ada. Kak ada satu cerita untuk date malam ni. Tapi cerita seram tau. Betul dia nak dengar. Betul-betul seram tau. Ya, Kak. Apa ceritanya? Tapi cerita ni betul-betul seram tau, dek. Ya, Kak. Apa ceritanya? Okeylah, Kak ceritakan ya. Dulu masa kakak muda-muda zaman kampung, selalu kalau nak cuci kain nak kena bawa pergi-pergi. Pasal dulu tak ada baik kat rumah. Pergi ni kat atas bukit. Kawasan ni selalu gelap. Jadi satu malam kakak pergilah nak cuci kain. Malam tu kakak seorang. Tapi dek, bila kakak sampai kat pergi malam tu, nak tahu apa kak nampak? Apa Kak nampak? Astaghfirullah, tak boleh kakak lupakan. Apa yang kakak nampak? Sumpah dek, kakak tak tipu. Kakak nampak babi. Satu keluarga. Mak babi, anak babi, bapak babi. Semua tengah cuci kain. Parah, cerita tak ada motif. Lain. Tadi part yang Vicky datang lah. Kan program ni kira live nampaknya. Tapi bila DJ dia tak ketawa, ada suara macam ketawa background. Suara perempuan. Semua orang yang tengah dengar program tu dengar. Tapi DJ tu tanya makcik, tu ada suara orang ketawa? Sebelah saya ke sebelah awak? Habis makcik tu jawab balik lah, sebelah saya tak ada orang. Saya rasa sebelah awak lah. This time DJ dia dah beritahu kita, dia cakap, baiklah, saya rasa itu saja cerita kita untuk malam ini. Bagus. Ya. Itu lah. Dah, korang nak jalan lah besok kerja. Korang buka sini je. Saya dah cerita dah. Waktu pagi pun dah balik. Hopefully nanti aku duit balik. Tak lupa Pontianak ke Pocong ke nanti main kali sorry yang korang. Selamat Bukan jumpa pun. Aku merasaanku terbang kenanganku jauh. Langit kan menangkapku walau kan terjatuh. Dan bila semua tercipta hanya untukku merasakan semua yang tercipta, hampa hidup terasa.